Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membuat satu sesi perbincangan tentang literasi bahasa. Okey. Saya akan memulakan perbincangan ini terlebih dahulu. Yang pertama, maksud literasi bahasa. Okey. Literasi bahasa merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan berkesan. Okey. Pertama, literasi ini bukan sekadar mengeja atau menyalin, tetapi melibatkan pemahaman yang mendalam tentang makna konteks sesuatu bahan. Seterusnya saya ingin menerangkan apa maksud individu yang literat. Individu yang literat adalah individu yang memiliki kecekapan tersebut dan mampu menggunakan bahasa untuk memperoleh, mentafsir serta menyampaikan maklumat dengan tepat. Itu adalah maksud literasi bahasa dan maksud individu yang literat. Okay. Seterusnya, saya ingin tahu tentang ciri-ciri individu yang literat. Maria? Okey. Individu yang literat kebiasaannya memiliki 3 ciri utama, iaitu keupayaan memahami teks, kemahiran komunikasi berkesan dan kebolehan berfikir secara kritis. Yang pertama, kebolehan memahami teks merujuk kepada kebolehan individu membaca pelbagai bentuk bahan penulisan serta mentafsir mesej yang ingin disampaikan oleh penulis, sama ada secara tersurat atau tersirat. Individu yang mempunyai ciri ini bukan sahaja mampu menyebut perkataan dengan betul, malah dapat memahami maksud, tujuan serta idea utama sesuatu teks dengan tepat. Arif, boleh awak terangkan ciri yang kedua? Boleh Maria. Ciri yang kedua ialah kemahiran komunikasi berkesan. Bagi seorang yang literat ni merujuk kepada keupayaan individu yang memiliki tahap literasi tinggi untuk menyampaikan dan menerima maklumat secara jelas, beretika dalam pelbagai konteks. Secara terperincinya, kemahiran ini merangkumi aspek seperti kecekapan berbahasa, keupayaan menyusun idea secara tersusun dan kemahiran mendengar secara aktif. Kecekapan berbahasa ini merujuk kepada individu literat yang mampu menggunakan bahasa yang tepat dari segi tata bahasa, kosakata dan laras bahasa mengikut situasi sama ada formal atau tidak formal. Dan untuk yang kedua pula ialah keupayaan menyusun idea ini memberi maksud mesej disampaikan secara logik dan berkesan. Azhari, apa ciri yang ketiga? Ciri ketiga ini adalah pemikiran kritis. Jadi seorang yang literat kebiasaannya memiliki pemikiran kritis. Jadi apa itu pemikiran kritis? Pemikiran kritis ini ialah keupayaan menganalisis, menilai dan mensintesis maklumat secara objektif daripada pelbagai sumber, bukan sekadar membaca tetapi memahami, mempersoal dan mengaplikasi apa yang dibaca untuk membentuk keyakinan dan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi boleh tak saya nak tahu apa contoh situasi yang dialami oleh seseorang individu yang belum literat sepenuhnya? Auni? Okey Azhari. Saya akan memberikan satu situasi yang menunjukkan bahawa murid itu belum literat secara sepenuhnya. Okey, contohnya dalam satu kelas tu, guru meminta murid untuk membaca isi kandungan teks sesuatu bahan, tetapi murid tersebut dapat membaca dengan lancar. Perkara yang dapat membuktikan bahawa murid itu belum literat secara sepenuhnya. Okey, guru tersebut menanyakan soalan tetapi murid itu tak dapat menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru tersebut. Jadi terbuktilah bahawa murid itu dia sekadar membaca tapi tak menguasai isi kandungan bahan tersebut. Okay, jadi saya boleh rumuskan bahawa perbincangan kita pada hari ini menerusi tentang literasi bahasa. Dan yang kedua adalah kita membincangkan tentang ciri-ciri individu literat, iaitu
keupayaan memahami teks, kemahiran komunikasi berkesan dan pemikiran yang kritis. Betul. Jadi semua setuju dengan perbincangan pada hari ini? Setuju. Itu saja daripada kita. Daripada saya, Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.